Bila ada nikah. Nikah anak pula anak mu beda ni kerja ni Nabah Siti ni anak dak pas enang kali habis 3 ekor kubah win nikah. Nampak? Natuk baru Nabah Siti. Oh, gitu. Rambut kuning, sini hitam, sini kuning. Sini hitam, sini kuning. Dah nak ni orang moden dah ni. Nah, natuk mu ke piye? Rambut macam anak babi. Nak ambil tu. Tengok apa dia. Tak jarang tengok rambut anak babi gitu. Nak ambil tu. Dah molek ke jenis. Ada pula rambut tapung macam anak babi tu nyewa anak tu. Faham? Mana dia tak reti agama, makna dia tu tak tahu kehala. Macam mana dia nak tabur benih di dalam rahim anakmu. Anak perempuanmu amanah Allah atas muka bumi. Jangan awak lebih kurang ingat hidup ibadat tu ni panggil kena beragama. Agama ni the way of life. Cara kita hidup. Pagi, petang, siang, malam, tidur dan bangun ikut peraturan. Orang ikut peraturan, orang beragama. Tak ikut peraturan, tidak beragama. Gitu. Nah, ni boleh lewat natu. Puang pula nak laki molek dah rambut molek. Natu puang. Dah piye rambut kuning puang. Natu amber tu, kolupo tu. Kau nikah apa ni? Dah rambut kuning macam ke nyapu siapa? Dah rambut dia model ni. Nak buat gana. Nak buat gana kepala bapak. Tak boleh kata ke anakmu. Anakmu kata mana lewat gana gitu. Faham? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tak nampak mata tak apa. Depan mata kena kata. Ada pula anak buat rambut gitu ngepusat jeleng ngepung-ngepung. Tak kata apa. Nah, kamu kena tanya di akhirat nanti, wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang yang bela anak akan ditanya seorang demi seorang tentang anak dia. Dan anak puamu ni guana pakai luar ketak. Ni guana tak pakai baju nampak tiap. Sudah kerja. Nah, dosa kita bertambung-tambung dah. Dosa anak pula kita pikul. Anak tak pikul dosa mak ayah pikul dosa anak. Nah, orang kata marah. Nah, mana pakai luar ketak ni jangan tubik pada rumah. Haram pakai gini. Kalau dia tipu kita lain, dia pakai baju kurung, kita dah nampak siapa pandai pakai luar ketak. Waktu Tuhan maaf tu. Nah, dia tanggung dosa, mak ayah tak nampak. Ni daripada rumah luar ketak dah. Cawak 3 inci tu. Dan ni duduk puang. Kita tengok duduk puang dia pilih baju kedah. Tengok cari modal. Dia cari cawak cek tu supaya pakai neleh nampak punggung. Budak-budak puang ni umur 18, 17, 20. Dak siang. Hak tukar tengok suka tak? Orang lelaki suka tengok. Seronok tengok. Memang dah ni jenis orang lelaki bahi tengok. Tapi rugi dia. Dia jadi rosak. Nak pamuk dak ni marah ayah, dak ni marah ni oleh ayah tu Imam, ayah tu Bilal. Nak dak kata apa. Patu ketaknya seluar anak puamu bidah nampak siapa sebing itu semua nampak tak nak kan ni orang ni gitulah ambil kelotonnya atau lepuk atas muka mak. Ada pula jawab gitu. Ada pula jawab orang ni haram tu jangan keluar pada mau keluar kelepar muka mu. Keluar gini tak boleh tubik. Malu aku ni, malu mak bapak ni. Baru panggil ayah. Nak ni dak molek luar gitulah. Tengok nampak sudah punggung-punggung belakang molek luar gitulah. Beli dana luar ketak lemak gitu mok-mok noh. Beli kat kemas je. Mok garet telaga tu nak makan luar tak kau. Lah ana wagwan akhir zaman. Akhir zaman. Tak boleh kita kena marah. Hak pakai dedah aurat tu pakai dalam rumah. Nampak? Kat sekat tu dalam rumah sudah, luar tak boleh. Orang laki-laki ajnabi haram, tak boleh. Faham? Orang lelaki tak boleh. Dia tengok orang puan ni jadi rosak, jadi rogo, jadi apa? Jadi buang anak. Nak, dia tengok hak pakai dedah aurat tu, dia tak berani nak epek tu, mereka turun masjid.
Tapi dah nafsu cari hak kapung pula. Habis budak-budak puang kapung. Kita pergi di satu tempat di Pelda, dia cerita orang situ, cerita sini budak puang RM10 boleh tidur. Faham? Jamah saja, touch and go RM3. Sungguh budak-budak puang lelak kapung tidur RM10, reload prepaid, malam ada, ambil pagi atau subuh. Budak-budak puang, la ilaha illallah. Jeng, ayam RM16 sekor. Faham? Murah pada ayam. Dah. Pasal apa? Pasal mak bapak tak reti bahasa, pandai beranak je. Faham? Tak pandai jaga. Menatang jaga anak dia. Jaga. Batu mak bapak, anak dia orang boleh mari ambil di rumah, bukan laki dia, bodoh daripada beruk lagi. Faham? Beruk anak dia kita tak